masih ingat, ya, ataupun nantilah kalau tak jumpa, dia sebenarnya tuan-tuan, penciptaan langit dan bumi ni dia very technical. Betul tak? Dia very technical. Technical dari sudut apa Ustaz? Dia technical dari sudut jumlah, dia technical dari sudut jarak, dia technical dari sudut size. Semua tu mesti kena tepat, mesti kena synchronize. Betul ke tidak? Ya, kan saya pernah sebut dengan tuan-tuan, kalaulah andai kata ya matahari tu besar dia terlebih dan jarak dia masih sama, kita akan panas. Betul tak? Kita akan panas, kita akan mati kat sini. Ya, begitu juga dengan bumi ni. Kalau jarak dia tu ya tak sesuai, mungkin kita akan mati kesejukan kalau jauh sikit. Kalau dekat sikit sama juga kita akan mati kepanasan, betul tak? Ya, begitu juga dengan speed. Yang mana matahari tu di jalan ikut speed dia. Kalau dia terlaju sikit, kelang kabut juga. Ya, hari ni 24 jam satu hari. Dah besok dah tinggal 22 jam. Tak? Kalau hari berikutnya kena pula matahari tu hari ni aku ingat nak jadi mak rempit. Wah, tengok 10 jam je dah malam. 10 jam je dah satu hari. Betul tuan-tuan Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia punya bijaksana, berkuasa dan berkendak tu tuan-tuan Jadi speed tu pun dia kontrol tuan-tuan. Sebab tu dia very technical tuan-tuan. Very technical. Tuan-tuan tengok orang yang nak pergi kaji angkasa tu, ya berapa bilion dia habis duit nak cipta roket, buat roket daripada dulu sampai sekarang. Cuba kira berapa bilion duit dia dah habis tuan-tuan. Tak boleh nak kira. Sebab apa? Nak kaji benda-benda yang bagi Allah senang aja dia nak buat. Kau orang cuma baru nak tengok benda tu je kan. Baru nak tahu pasal benda tu, kau kena keluarkan berapa banyak effort tu, berapa ramai saintis yang daripada muda buat kerja sampai dah meninggal, orang lain ganti tuan-tuan Kita boleh tahu ilmu Allah tu baru sedikit saja. That's why saya kata tadi, ya, very technical tuan-tuan. Very technical. Dia technical tu semua kena tepat bacaan, tepat ukuran. Saiz ke, jarak ke, ataupun laluan ke, ya, semua very technical. Kita manusia ataupun siapa saja tuan-tuan tak akan mampu tuan-tuan. Tak akan mampu untuk apa? Tak akan mampu untuk apa kita panggil, untuk buat benda-benda macam tu, memang kita tak mampu tuan-tuan. Kita dapat